Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua. Hari ini saya akan tunjukkan bagaimana kita nak memainkan sebuah lagu yang menggunakan style iringan yang kita pilih secara kreatif supaya sebuah lagu tu mendapat satu nafas baru lah. Maksudnya kalau biasa kita dengar dia dalam bentuk yang ballad ke apa, tiba-tiba kita nak bagi nafas baru, kita nak buat dalam bentuk rock ke apa, kita pulang. Tapi as long as creativity tu kita nampak sesuai. Penting sesuai dengan apa yang kita nak mainkan. Sesuai tu maksud dia merangkumi kepada the 7 concept of music tu. Kena dengan rhythm dia, kena dengan tempo dia, kena dengan melodi yang kita nyanyikan dia semua. Boleh? Okay, so pertama sekali kita on ni, kita dah on, bagi panel tu bergerak, dia punya apa digital apa tu semua kan. Dah siap. Mula-mula sekali kita pilih rentak yang kita nak. Kalau saya tadi saya dah cuba berapa tadi? 012. Okey, dah dapat 012 tu, kita tengok, kita dengar dia punya tempo. Okey, sesuai. Tempo dia sesuai. Saya masih 20. Okey Lepas tu pula sini saya memerlukan bunyi dual. Maksudnya ada, kalau saya tekan ni ada dua, nampak tak? Satu piano, satu string, supaya dia ada apa? Bunyi apa? Bunyi lanjut ke apa? Bunyi lanjut tu bunyi apa? Bukan echo. Sustain. Bunyi dia panjang. Okey, itu satu. Lepas tu dual, harmoni tak payah. Tapi touch ni kena masuk lah. Sebab touch ni dia kita tekan kuat, dia akan bunyi kuat. Tekan lambat, slow, dia akan bunyi slow lah. Supaya kita ada expression yang tepat. Okey. Lepas tu dah siap semua, kita nak tengok suara kita kan. Oh, tinggi. Jadi saya pergi ke function, saya pergi ke transpose. Tinggi. Okey, saya ambil, saya turunkan 4 lah. Sebab kita nak pakai key yang sama. Okey, dah selesai. Dah selesai semua. Tempo dah ada, transpose. Awak catat tau. Contoh yang ni awak ambil hard rock contoh. Lepas tu hard rock awak ambil tempo 120. Lepas tu voice ambil grand piano tapi ada dual. Sudah set up semua, dah apa semua. Lepas tu kita tengok komponen-komponen yang perlu ada dalam lagu. Mesti ada intro. Okey, pertama sekali kita akan tekan accompaniment. Dekat ni akan ada accompaniment. Lepas tu kita tengok pula dari segi dia punya main A. Okey, betul. Sebab kita nak rangkap pertama tu gunakan main A. Nanti rangkap kedua kita tekan benda yang sama, dia akan jadi main B. Tapi biar dulu main A. Intro pula. Intro kita gunakan intro A. Okey, bila dah sudah, kita tekan dekat synchronize start. Nanti dia akan blink. Nampak blink? Nampak tak blinking ni? Nampak. Okey, baik. Kau nampak lah, dia orang tak nampak. Okey, lepas tu kita start. Saya gunakan key A minor kan. Pastikan sebelah kiri ni adalah chord, fully fingered. Sebelah sini adalah block chord. Tak main melodi, kau melodi menangis kau nanti. Chord juga, block chord saja, okey? Okey. Bila dah blink kita start Tengok ya. Ready. Sini boleh, sini boleh. Cepat adik
tangan Okey, itu satu. Sekarang ni, kekal.